Ramai bila tanya, kamu tahu tak hukum tengok video lucah itu haram? Saya tahu haram. Sebab apa haram? Melihat maksiat, melihat aurat, melihat perbuatan zina, melihat sekian-sekian. Memang benda itu menaikkan syahwat, boleh menyebabkan perbuatan seterusnya, iaitu perbuatan apa? Buat onani. Onani itu pun haram. Masya Allah, boleh sekian-sekian. Tapi kenapa belum kuat untuk meninggalkan? Subhanallah, kena betulkan sistem kepercayaan. Kena tanam kepercayaan Allah melihat, kepercayaan malaikat sedang mencatat, dan semua ini akan dibentangkan di akhirat kelak. Lepas tu, hati kita ditipu daya dengan apa? Tak apalah, nanti taubat. Ada waktunya dia kata, Ustazah, saya memang percaya Allah itu melihat, malaikat sedang mencatat, dan semua ini akan dikelak. Tetapi ada suara yang membisikkan, tak apalah, tak mampu nak lawan. Lepas tu nanti taubatlah. Sekarang ujian seterusnya, bagaimana kita nak letak sistem kepercayaan? Mati tu bila-bila masa.